Yang ada kereta masuk longkang tu. Habis tu. Tolong dia dulu. Tengok dulu. Masuk kona, masuk dalam gaung. Okey. Baik tak langgar. Seorang je kan? Kenapa masuk dalam macam ni? Gelincir. Nak elak motor eh? But I'm okay. Jenderam. Bagi tu dekat jenderam. Dekat jenderam. Betul. After 5 minutes after hantar you. Macam mana duduk dalam? But it's okay lah, just Macam ni kot. Dia mengelak dah, dia mengelak kot. Ngelak motor? Habis? tak, I tak. Tak, ni nak apa? Ngantuk? Dia tiba-tiba just lose control. Control? Licin kot. As long as you okay. Seorang je kan? Seorang. Dia pun yang bertanya ni. Yes. No, it's fine. Dia hilang kawalan. Jenderam. I terbabas, luckily tak ada kereta. Ya. Masuk gaung. Dia mengelak. Okey, tak ada apa-apa. Okey. Dah. Ayah tu. Ha? Apa? Kereta dia tak ada apa-apa. Langgar je. Tak, Yan. Area ni kau boleh ambil tak? Anak dia pasal sekarang ni kereta ni dia dah menggunam macam tu, tapi dia tak tahu sangat. Yalah kukul kau lah. Saya tak buat video call. Macam mana boleh lose control? Apa ni? Kan selekor. Laju. Tak biasa jalan, tak biasa jalan sini. Daripada selekor ni. Tak, selamanya yang lalu okey je, maybe sebab hujan nanti. Hujan. So tadi memang betul-betul I dah cuba nak ni control kan, tak boleh. Kalau kau boleh tahu, boleh orang kan. Bukan elak motor. I tak ingat, tapi memang yang penting I terkejut gila, tu je. Laju ke? Tak, I tak laju. Perlahan? Slow eh? Sebab I rasa sebab kan I brake kan. Yan, tanya berapa? Rasa berapa? Dia dekat area mana? Nanti dia bagi kawan dia dari sini. Pakai Etika je. Ada insurans Etika? Etika number. It's my friend's car. Ya. Okey, Yan, kau bagilah nombor tu. Dia sebenarnya tapi dia orang link untuk toilet. Tak apa lah, saya teman awak dulu lah. Tunggu awak lah. Sampai. Minta maaf lah, susahkan nak. Baik, tak apa. Bagi makan dah. I tadi pandang macam I tak ingat apa, memang just let it be je kan. And then tiba-tiba like tak boleh nak ni, dah break pun tak. Lepas tu saya dah break pun dia tak nak ni cakap. Memang. Asal mana? Asal? Kalau Sabah? Tak. Saya duduk Melaka. Apa asal Melaka? kalau letak you break, memang tak boleh nak control lah. Tadi encik daripada mana-mana. Gini lah. Kakak tu yang dia weekly. Kakak tu yang nampak. Tak boleh. Dia memang lose control tu macam pasal I pula pergi break. Tapi sebab kalau I tak tahu nak buat apa. Kalau Macam mana boleh kesini pula? Pelik eh? Yeah. Betul lah. Kalau dia lose control, memang ke sini lah. I dah cuba untuk ni tapi memang tak dapat.
Apa depan tu? Dah tak apa lah pula. Okay, sebab masa tak ada kereta. Nasib baik tak langgar. Ya, kalau kereta pula dah dua pihak pula. Ada? I think like just need to Lagi. tarik je lah kan. Yelah. Boleh jalan, cuma nak sampai ni. Pakai susah. Tapi kawan cakap apa? Sekejap pergi dekat Ha. campus dia. Bandar Baru. Bandar Baru ke mana? Niat kan? Bandar Baru. Miat? Niat, Oh, niat. dekat je. Umur apa? Niat. Member awak datang tak ni? Kejap, dia tengah kelas. Oh. Dia niat sini Saya ni dah lah baru nak Sekejap. Tak apa, relax. Senang je. Berdebar jugalah. Pastilah, mana boleh tak berdebar. Dia pun tengok terkejut. Of course lah berdebar. First time accident. Macam ni. Cukup lah tu, jangan accident. Accident tu kira last time lah tu. Jangan accident ni. Jangan lah. Nanti awak kena saman tau. Dengan polis. Cuai. Awak cakap lah elak motor ke apa. Cik. Mancing tak logik. Dah, kalau kita saman lah. Ni ada insurans semua ada lah. Lesen ada, lesen. Aduh. Baik tak boleh lumpang. Boleh alih dulu ke? Ambil gambar, bagi dekat insurans. Kereta rosak ke, steering ke apa ke? Tak tahu. Boleh buat, boleh okey komplain, je. boleh apa. Nanti kereta ni hantar kat balai. Siasat dulu. Tengok cek pasal enjin ke, pasal steering rosak ke. Awak cek air kencing. Barang ke apa-apa. Tak ada. Amin. Takutlah if ada polis. Hilang kawalan. Dia pusing. Tapi selamat lah perempuan. Muda lah. Dia seorang dalam kereta. Seorang je. Kereta Vios. Bukan Vios. Beza. Potong beza. Kau tengok ni jalan dia. Dia punya babas. Babas sikit. Tu kona. Masuk. Ini jalan Jenderal Mileh. Dekat daerah Sepang. Berhampiran dengan Kajang. Jenderal Mileh. Depan sana Bandar Baru Sarat Tinggi. Lagi 20 km Jenderal Mileh kat sini. Jalan Selekor ni. Jalan ni memang banyak aksiden. Dia selekor tajam tau. Selekor L. L. Memang bahaya lah. L. Tengah jalan. Aku lalu sana tadi. Lalu sana ada orang tahan. Akak tua tu panggil aku, ada orang accident. Aku turun lah. Sebab budak perempuan ni masuk semak tu. Bahaya nak tengok ni. Selamat lah, nyawa dia selamat. Tapi kereta dia tak rosak teruk lah, rosak sikit je. Ada bumper rosak sikit je. Bawah-bawah lah, flat bawah dia. Beza. Kereta nampak baru, RAD. Masuk dekat dalam semak kat bawah tu. Nasib baik tak ada longkang ke apa, gaung ke bawah. Okey, selamat lah.
Dia cuma bawa kereta macam biasa lah, tak laju. Dia cuma bawa, dia lose control lah. Dia terus terbabas lah. Terbabas lah. Tak adalah ada speed kereta laju, tak ada. Dia bawa biasa je. Oh, dia ke sana. Tahu dengan tok ke apa ke, tak tahu lah. Dia orang Bangi duduk Bangi. Perempuan remaja. Remaja perempuan. Kita jaga dia lah, jaga tengok macam mana. Lagi tunggu touring datang lah. Touring datang. Babas. Agak bahaya sini. Ini jalan ni memang licin. Hujan ke, tayar tak elok ke apa tak tahu lah. Dia punya bumper tu dah terkopak lah. Aku rasa dia bawa tak laju sangat lah. Kalau laju aku ingat sampai ke depan lah. Dia break. Dia memang rasa takut rasa takut. Kesian tengok dia. Bahaya. Ada kita tolong sikit. Ini kejap. Bahaya jalan ni. Macam mana? Tengok kereta ni lebih dekat. Baik. 2 minit. Bapak takut perempuan tu. Takut dia. Yalah. Seram dia. Tapi ada masa dalam ni dia buka dengan dia tak ada apa-apa ya. Tak ada langgar benda keras. Tak ada benda keras. Adalah dia. Waalaikumsalam. Dia abang. Ana ajak dia orang Mana orang? nak masuk dalam pun tak turun. Buat turun. Orangnya okey, orangnya okey. Turun. Tak. Ni kalau cancurun berapa bayar penuh? Bayar penuh. Free lah, dia free je, toy semua free. Cakap Betul tak jumpa owner kan? Owner tu mana? Tak perempuan Yang Okey atas lagi. Perempuan. Jumpa mana? Umur bawah 19. Budak Dia je. atas ke? Dah. Dia nak turun On the way sini. Jalan nanti tadi ada kawan bawa naik kereta ni. Dia towing dia kat belakang. Hantar ni Tarik, je, dia tarik. keluar. Tarik je kan. Keluar je. Dah. Biasalah dia butuh lah. Ini banyak kali dah, itu Audi. Audi itu saya tarik tak? Ya, sini. Audi yang kau tu pagi tu. Langgar tiang tu, tiang elektrik ni. Itu. Ni tiang baru ni. Langgar dia patah dia. Okey. Ni tak? Ni tak? Itu produk. Ini dah. Kacang. Sekejap, yang produk apa ni? Atau kita panggil towing produk tu. Tak apa, tunggu lawan ni. Jangan saya Kau tak balai kan? Tak balai polis. Kena pergi balai tak? Saya tak nak abang. Angka saya masuk. Ada buka abang lain. Mana lah. Dah cermin ke sini mestilah buka keluar yang macam tu. Aku duduk sini. Tak masuk. Cip. kawan saya. Cip. Selesai? Ada baik, banyak baik. Bye-bye. Banyak baik. Pula yang tak daya dia abang ni. Dia dong pula ada masa baik. Jangan langgar tiang. Kalau langgar tiang dia saman. Audi itu langgar tiang dia saman. Kalau kita orang Ni tak payah bayar apa-apa ni. Dia tak langgar apa-apa. Dia masuk report je lah. Masuk report. Masuk apa. Terus bila dia dokumen tu hantar proses nilai kepada lagi. I don't think so. I think it's bad. Tak laju. So
Kat jendam, jangan pilih. Tak corner tu, atas. Jangan pilih. Sana jangan hulu. Perempuan muda lagi, nasib baik tak ada apa-apa. Okey. Selamat dia selamat. Tak ada luka apa-apa lah. Okey. Selamat diri. Owner kereta tu kat sini. Ini kan? Ini kat ni. Siapa nama dia? Yang ni. Ya, yang ni. Tapi kita hantar dia ni. Dia matikan enjin kereta. Accident, kereta hidup ni. Matikan tu. Sebaik tak ada apa-apa Oh. Sana, sini. Kita boleh claim insurans. Kereta hanya repair tak payah bayar lah. Claim insurans je. Kesian perempuan tu, nasib baik tak meninggal. Mati ke apa. Tapi luka sikit pun tak ada. Tengok lah, dia pergi masuk semak dia tebas lalang tu. Masuk layet. Kita beza, potong beza. RAD 12.6. Dia buat settle polis. Bawa kereta pergi balai, buat siasatan semua. Sebab tadi jalan ni hujan, licin. Hujan renyai-renyai tu, tak lebat sangat. Lebat-lebat tapi lebat sikit lah. Hujan bukan lama, bukannya hujan sikit-sikit. Jalan ni. Dia masuk kat situ. Dia kona-kona lalu sini lah. Lalu masuk tepi lah sana. Ni ada kat Jenderam. Aku tadi dari Sepingeh balik mancing. Jalan ni memang bahaya, banyak kali dah kita accident. Ada kona macam ni. Nampak? Bahaya. Dan Jenderam. Dulu ada motor accident, meninggal. Dan kona-kona masuk sana, masuk sini langgar tiang lah, apalah, bahaya. Perempuan tadi yang pakai spek tadi, muda lagi. Nasib baik dia tak ada apa-apa. Syukur lah, syukur. Semuanya cuma kereta lah, kereta pun sikit lah. Bumper pecah bawah je lah. Okay, bye.